tunjuk sikit apa yang seronok kan. Gitu. Alright, welcome back guys. Selamat pagi semua. Macam biasa, hari Sabtu pun kena kerja. Ni aku nak tanya sikit, apa ni, sound untuk audio aku okey tak? Sebab apa hari ni aku pakai helmet lain. Helmet ni kedap sikit lah. So shell dia pun kecil. Aku pakai size medium. Jadi dia fit, memang fit lah. So bila aku placing mic ni, dia rapat sikit lah. Aku rasa ini setup aku yang paling last kali lah. Harap sound dia clear, kurang bunyi angin. Lepas ni kita fokus pada benda lain pula lah. Takkan nak cerita pasal mic tak habis-habis kan. So kenapa aku sangat menekankan pasal mic ni, sebab yalah kita ni macam aku kan, baru nak buat konten, tapi sekurang-kurangnya biarlah audio tu kita sedap dengar lah. Sebab aku nak share benda-benda yang pasal share motor 800 NK ni. Jadi kalau setakat aku nak share POV je tak habis-habis pun bosan juga kan. Sekali-sekala tu nak juga bercakap, sambil-sambil boleh kita buang rasa bosan. Dia ada masa-masanya bila kita ride ni kan, memang kita suka bawa motor, tapi ada masanya kalau kita senyap sangat pun macam bosan juga kan, nak buat apa ni kan. So cakap-cakap lah sampai-sampai kita sharing sikit pasal motor ni, apa yang seronok, apa yang tak seronok. Itu aku ada bagi tahu 3 benda yang aku tak suka pasal motor ni kan. Itu kejap lagi aku cerita lah. Sekarang ni aku nak ikut kanan, aku jalan jauh sikit, baru syok lagi power lagi mah. Alright, kalau orang lain, user lain, dia akan cerita pasal apa tu, benda yang dia suka lah pasal motor kan, pasal motor dia lah, khusus dia 800 NK ni. So aku bagi tahu benda yang aku tak suka dulu. Sebab benda ni ialah dia satu, motor China. Motor China ni biasalah, benda baru orang susah nak baik kau kan, tiba-tiba orang susah nak terima. Dia tak macam brand-brand yang memang dah establish lama. So kau bagi macam apa pun, kau tambah sikit-sikit pun orang dah kagum lah. Dia tak ada, dia macam China punya brand,
dalam 5 tahun ke belakang ni, diorang kena struggle sikit. Diorang bukan tak ada produk yang kualiti. Aku pun mula-mula nak beli motor ni, aku skeptical sikit kan, boleh percaya ke brand ni? Tapi bila kita research, kita cari info, kita ambil tahu, kita compare spek dia apa semua, kita pergi kedai, kita tengok depan-depan macam mana. Aku rasa tak salah kalau kita bagi peluang. Sebab daripada China memang ada brand-brand yang boleh dipercayai lah. Macam tu. Nak kata reliable, itu kena tunggu 5-10 tahun dulu lah baru kita tahu. Kalau kadang ada orang tanya spare part lah, after sale macam mana. Okay, kalau pada aku sejujurnya, after sale buat masa ni daripada Enforce memang boleh ditambah baik lah. Nak kata belum perfect, belum cukup baik pun, tapi memang kena ada penambahbaikan lah. Tapi bagilah dia orang masa. Kalau daripada segi part lah, okay, satu kelebihan China punya brand, kalau kita tak dapat, katalah lama sangat nak tunggu kan, lama sangat nak tunggu part daripada Enforce, daripada CM Motor, kita pakai CM Motor lah kan, daripada Enforce lah, sebab Enforce yang bawa mostly motor China. Kalau lambat sangat lah, setakat nak tukar lever ke apa benda ke, masalah sensor tu lain cerita lah. Masalah part-part yang kecil tu kita malas nak tunggu lah. Kita boleh je cari je dekat AliExpress ke, dekat Taobao ke. Dekat Taobao dia ada apa tu, dia ada kedai yang memang jual barang original part untuk siang motor, jadi boleh beli kat situ. Tapi itu kalau kita malas nak tunggu lah, kita nak cepat. Tapi apa yang aku baca dalam grup lah, kalau yang mana ada masalah lah pada motor dia orang kan, dia nak claim ke apa benda, sidai tak ada lah, lama sangat, seminggu 2 minggu tu biasa lah. Ini untuk aku cakap daripada perspektif siang motor, brand lain aku tak pasti. So kalau nak kata pasal spare part, brand lain pun banyak je yang sadai user kan. Even motor-motor daripada Japan pun sama, daripada Europe ke, daripada mana-mana lah, mesti ada masalah spare part. Jadi kenapa nak benda ni macam mana barang China apa-apa semua kan. Tak boleh lah fikir je tu kan. So kalau yang aku tengok sekarang pun, brand China yang semakin mendapat perhatian daripada user, daripada pengguna lah, daripada orang yang nak beli siang motor. Dia ada pilihan-pilihan yang menarik lah, dan orang pun dah mula percaya. Tapi tu pula pada korang, itu pilihan masing-masing. Macam aku mula-mula memang skeptikal juga, tapi aku cuba bagi peluang lah. Kenapa aku bagi peluang dekat siang motor 800 NK ni? Sebab satu, harga. Kemudian enjin dia adalah enjin yang sama dengan KTM 790. So kalau kata susah kita nak dapat part, lambatlah nak dapat part daripada siang motor kan, pergilah kedai KTM. Tapi rabak lah harga dia. Barang sama je kan. So power dapat sama, torque dapat sama kan. Jadi kenapa aku nak kena beli
untuk enjin yang sama tapi harga yang jauh beza. Bukanlah aku tak minat KTM 790, memang aku minat, itu pilihan pertama sebenarnya. Satu, aku punya credit score pun tak ada cantik sangat kan, untuk nak dapat, untuk beli motor yang lebih daripada certain harga tu lah. So aku cuba yang ini, alhamdulillah lepas. Jadi aku ambil je lah. Lagipun bukan tak lawa je kan. Kadang-kadang orang mula pelik dengan meter besar dia ni kan, apa hal. Aku pun tak suka lah. Tapi bila dah lama kita dah pakai, tak peduli lah hantar kau lah benda S2 kan. Bukan aku nak tengok meter sangat pun. So itulah. Tadi aku dah cerita pasal benda yang aku suka, dan tadi aku cerita juga benda yang aku suka kan. Tak apa lah. Okay, sekarang kita cerita pasal benda yang aku tak suka. Benda yang aku tak suka dekat motor ni, satu, kalau korang tengok video yang lepas, masa aku tengah tarik dekat gear 5 kan, aku nak masuk gear 6, tiba-tiba gear dia free. Bukan gear free, gear dia tak masuk. So dia akan terus high rev lah, sebab kita tengah pulas kan. Itu benda yang pada aku agak annoying lah. Kita tak tahu benda boleh, kita selalu sangat high rev, takut barang-barang dalam dekat enjin akan jadi masalah tau. Kemudian nombor 2, aku tak suka sangat suspension dia. Dia memang bagi KYB fully adjust, tapi untuk aku, untuk berat aku dah setting banyak dah. Tapi rasa dia macam dia, kalau aku setting lembut sangat, dia akan berayun kuat tau, macam tak sedap. So macam ni, kalau jalan straight, jalan yang kurang beralun macam ni kan, aku punya setting sekarang, dia akan jadi keras pula. Dia tak ada in between tau, nak buat sikit-sikit tak ada, tak ada. Jadi tak dapat ketepatan suspension yang aku nak. Tapi itu mungkin boleh settle kalau aku pergi buat apa, sagging, apa orang panggil sagging tu, yang betul kan, untuk dia orang setting suspension ikut berat badan rider apa semua tu kan. Aku nak kena buat yang tu lah kot. Agaknya baru okey. Kalau tak okey, maknanya nak kena funding lah untuk suspension yang lain. Kalau nak Odin tu mungkin 10 tahun lagi lah kot baru boleh rasa kan. Kemudian benda yang 3, lepas aku dah pakai ni, rasa macam ada benda yang macam loose pun ada kat sini, ada vibrate kat sikit kan. Apa benda lah aku pun tak tahu. Kemudian aku tak tahulah ada something wrong dengan bunyi enjin ke apa ke kan. Tak tahulah, bunyi dia macam kuat sangat. Tak apa nak suka lah, tapi aku rasa benda tu normal kot. Kemudian ada benda-benda lain lagi. Secara jujurnya aku tak minat handlebar ni. Handlebar ni memang aku tak minat. Satu, aku tak boleh nak mount kamera kat mana ni, tak boleh kepit ni, tak ada ruang. Aku nak letak benda-benda lain ke, handphone ke, tapi handphone tak payah lah kot, sebab dia dah ada map dalam ni kan. Itu benda-benda kecil je lah. Yang paling major sekali, yang tadi aku cakap lah, gear shifting dia. Dia ada quick shifter, tapi tu lah, aduh, barat dia. Lepas tu downshift quick shifter dia, aku tak tahu dia ada ke tak ada ke. Auto blip, macam tak pernah dengar apa dia. Itu je lah. Tapi kalau overall, in term of power, torque, riding position,
semua pada aku selesa lah. Motor ni boleh pakai lah. Aku pakai pada dekat setahun lah. Itu pun aku tak puas lagi. So pada aku ini worth the money lah untuk beli. Tapi masalah ni sekarang, satu je masalah ya. Satu lagi masalah, motor ni dah tak ada stok. Kalau betul-betul nak, kena order aku rasa. Nak tunggu lama, itu tak pasti lah. Sebab aku tengok direction Xi'an motor sekarang, dia nak push engine dia sendiri. Motor yang ada engine dia sendiri, contoh macam 675NK ataupun 675SR, dia akan push produk ni dulu. Kalau benda-benda lain ni dia boleh lah dia nak tirikan. Nanti nak masuk 750SR lagi, nak masuk 1000 V4 lagi. Memang 800NK ni memang akan tenggelam tu ya. So siapa user-user yang dah pakai tu kira beruntung lah. Mana nak dapat motor yang torque dia macam ni punya power lah aku cakap. Siapa yang pernah merasa, pernah test drive KTM punya motor, korang tahulah the torquiness of the bike macam mana. Aku tunjuk sikit apa yang sonor kan. Gitu. Baru tak baru. Angkat tayar aku sikit tadi. Terus bagi ref warning. Tu baru street mode tu. Kalau aku tukar sport mode tadi, lagi cepat lagi tadi. Aku rasa kalau aku switch to sport mode kan, traction dia akan kurang lah. Dan tu yang buat dia lagi fun dan menakutkan. Alright, aku pun dah sampai office. Apa-apa nanti kita sambung lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.